Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wasik bin Kamaruzaman dari Sekolah SMK Seriruyung. Hari ini saya akan menceritakan sebuah penulis novel yang terkenal, iaitu Temeh Abdullah. Temeh Abdullah terkenal dengan siri jalanan yang merangkumi beberapa buku yang menceritakan perjalanan hidupnya dan pandangan falsafahnya. Berikut adalah beberapa karya beliau dalam siri tersebut. Antaranya Pelukis Jalanan. Buku pertama dalam siri ini menceritakan tentang permulaan Temeh dalam dunia seni, khususnya sebagai pelukis jalanan. Ia mengisahkan cabaran dan pengalaman beliau dalam mengejar impiannya. Buku ini memenangi anugerah emas kulit buku cantik pada tahun 2018. Impian Jalanan. Buku ini meneruskan kisah Temeh, memfokuskan kepada impian dan cita-citanya yang lebih besar. Ia berkongsi tentang perjalanan beliau dan mencapai impian tersebut serta pelajaran dipelajari di sepanjang jalan. Buku ini memenangi winner MPH Best of 2018. Signature Jalanan. Buku ini mungkin lebih mendalam, meneroka pemikiran dan falsafah. Temeh tentang kehidupan, seni dan makna kejayaan. Buku ini memenangi winner MPH Best of 2019. Buku kegemaran saya adalah Arkitek Jalanan. Arkitek Jalanan oleh Temeh Abdullah ialah kesinambungan daripada kisah pelukis jalanan. Dalam buku ini, Temeh berkongsi tentang perjalanannya selepas tamat pengajian dalam bidang seni bina di luar negara. Berikut adalah beberapa perkara penting dalam jalan cerita ini. Kepulangan dan permulaan baharu. Iskandar pulang ke tanah air dengan hasrat untuk menyumbang kepada negara. Namun, dia menghadapi cabaran apabila perlu memulakan kerjaya dari awal. Perjalanan ini tidak mudah dan dia perlu mencari jalan untuk membina semula impiannya. Cabaran dan ketabahan. Buku ini mengisahkan tentang bagaimana Iskandar menghadapi pelbagai rintangan dalam kerjayanya. Ia menekankan tentang ketabahan dan semangat untuk tidak mudah berputus asa. Temeh turut berkongsi tentang perihal sumbangan kepada umat. Perkembangan peribadi Arkitek Jalanan memaparkan perkembangan Iskandar sebagai seseorang individu yang lebih matang. Ia menyentuh tentang pemikiran dan pemandangan hidupnya yang lebih mendalam. Temeh banyak berbicara tentang apa beliau boleh sumbangkan untuk umat. Inspirasi dan motivasi. Buku ini bertujuan untuk memberi inspirasi kepada pembaca, terutamanya golongan muda. Ia memberi motivasi kepada mereka yang pernah mengalami kegagalan dan kekecewaan, turut memberi sokongan dan kekuatan kepada sahabat yang hampir putus asa dalam pelajaran. Secara ringkasnya, Arkitek Jalanan ialah kisah tentang perjalanan seseorang anak muda yang berusaha untuk mencapai impiannya. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran, buku ini syarat dengan nilai-nilai positif dan memberi inspirasi kepada pembaca untuk terus berusaha dan tidak mudah putus asa. Itu sahaja daripada saya. Saya Muhammad Wasik bin Kamaruzaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.